Bila udah masuk je memula kamu tengok RM1, RM1, RM2. Yang ini belah ni RM3, RM5. Mana orang Sungai Siput? You udah sampai ni kembali ke Aloha ni. Demo ada buat sale daripada 23 Mei sampai 7 Jun. Murah-murah. Sale dekat Aloha Fashion ni memang tak masuk akal. Memang untung orang Sungai Siput ni. Ada yang RM10 t-shirt ni banyak. Tu RM8, RM2.15. Yang ni RM2.10. Yang ni boxer lah kan. Yang ni RM5 t-shirtnya RM5. Yang ini RM5. RM5. Yang ni RM10 cukup baju tidurnya. Ya Allah, comel-comelnya. Ini sekali dengan seluar yang macam ini kan. You buat ni walaupun Hello Kitty kan. Buat aku. Yang ini kalau komen pakai yang dalam komen udah longgar-longgar tu tukar le. Ada jenis yang kecil, ada jenis yang saiz besar. Nak yang mana? Harganya ya Allah komen. Yang ini rupa ini RM1 8, RM2 15, RM3 5 je komen. 3 pieces RM5 juga. Yang ini 1 pieces RM3. Macam-macam jenis. Ada yang baju dalam, ada yang seluar dalam. Baju tidur dengan lelaki komen pun ada. Rupa ini kan baru RM1 8, RM2 15. Lepas itu nak baju tidur ini biasa pun ada. Tapi rupa budak lah. Tapi ini untuk orang besar pun ada. Aku kain ni lembut untuk. Lepas tu bukannya ada skirt je. Palazzo ada jenis kain. Seluar yang mana kecil kembang. Yang ada nak kenik. Beli sini baju lubang-lubang. Comelnya RM10 je koma. Kompas. Ada baju lubang. Ada baju jalan pun ada. Kau tengok ni. Lawa apa anak orang kaya kalau pakainya. Ke Aloha Fashion ni bukan setakat baju harian je ada. Tapi kelengkapan sekolah pun ada. Baju sekolah seluar. Semua lah kasut, beg. Semua ada kat sini. Best ni kau seronok beli kat sini. Makin banyak kau beli makin murah dia dapat diskaun. Boleh dikatakan hampir semua barang dalam Aloha ni semua ada promo. Rugi yang tak datang. Lokasi Aloha ni benar-benar belakang TF Value Sungai Siput. Jiran sebaris, segi fresh. Komen jangan lupa datang kemari 23 sampai 7 Jun. Asalnya kat Aloha Sungai Siput ni. Ada komen.